Ini bukan cerita berkenaan Terengganu ataupun Kelantan yang menuntut royalti minyak daripada dulu sampai sekarang masih lagi duk gatik. Kononnya kerajaan persekutuan zalim, kan. Tapi hari ini saya nak ceritakan bagaimana kejayaan Malaysia melalui Petronas dan usaha kerajaan Malaysia, yang mana Malaysia melalui Petronas merupakan operator telaga gas terbesar di dunia. Hasil daripada hubungan baik kita dengan Turkmenistan, maka kerajaan Turkmenistan membenarkan Petronas untuk menguruskan ataupun mengoperasikan telaga gas di negara Turkmenistan. Jadi dengan kepercayaan ini, maka Petronas insya-Allah akan lebih berdaya maju dan negara kita sudah pasti akan melonjak pendapatan ekonomi dan hasil kepada negara. Jadi bukan nak klaim-klaim siapa ni. Ini kejayaan Petronas dalam memperoleh telaga gas terbesar dunia. Jadi kita kena bagi kredit kepada Petronas, kita kena bagi kredit kepada kerajaan kita pada hari ini yang di bawah kepimpinan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, Timbalan Perdana Menteri dan menteri-menteri kabinet yang lain atas kejayaan yang pasti akan membuka mata dan minda fikiran rakyat Malaysia antara kejayaan terbesar Petronas. Bukan kaleng-kaleng adik kakak bukan berkaitan dengan royalti Kelantan, royalti Terengganu. Ini adalah kejayaan luar biasa yang dapat ditakluki oleh Petronas dan Malaysia. Tahniah, Malaysia kini antara pemilik telaga gas terbesar dunia.